Ya, sebuah lagi filem terbitan Metrowave ditayangkan kepada media pada 23 Mac yang lalu. Majlis preview Semerah Cinta Stiletto telah diadakan di TGV The Mines dengan dihadiri oleh para pelakon utama seperti Farid Kamil, Lisa Surihani, Kat Farish, Saharudin Tambi, Datuk Jamaludin Syarat, Maimun Muttalib dan ramai lagi. Pada majlis preview filem ini, pengarah Ahmad Idham dan juga penerbit Devitio sempat memberikan sepatah dua kata. Jom kita dengar apa kata mereka. Kita akan menjadikan satu lagi sejarah baru, iaitu akan mencipta filem box office yang paling tinggi di dalam romantic comedy. So romantic comedy kalau kita tengok past record kebanyakan maksimum boleh pergi ke 2 juta. So terbaru ialah Surga Cinta pada tahun lepas adalah 2.5 juta. Iaitu adalah yang tertinggi di dalam selama 6 tahun ini. Bukan senangnya untuk mencapai Semerah Cinta ini akan mengatasi Surga Cinta dan akan menjejal lebih daripada 3 angka, iaitu 3 juta ke atas. Ini adalah sebab tahun ini adalah tahun harimau yang bertambah 2 tepat. So dia memang bukan mengkonquer gunung, menyemelangi gunung. So itu saja. Sekian, terima kasih. Enjoy the movie. So saya harap semua Filem berjudul Semerah Cinta Stiletto adalah sebuah filem komedi romantik arahan Ahmad Idham. Dan filem ini merupakan filem yang ke-35 terbitan MIG. Wah, tahniah-tahniah, dah 35 filem telah dihasilkan. Satu pencapaian yang membanggakan. Selepas menonton filem ini, Farid Kamil dan pelakon lain telah buat surprise untuk meraihkan hari jadi Lisa Surihani. Tuahnya Lisa, sebab setiap tahun ada je sambutan hari jadi untuk beliau. Tengok romantiknya Lisa dan Farid Kamil ni. Ada apa-apa ni? Budi perasan dalam filem ni, lakonan Farid Kamil tak berapa nak kontrol macho. Lakonan yang selamba je. Jom kita tanya Farid. Menonton kembali filem ni, adakah Farid berpuas hati? Secara peribadi, apabila saya melihat filem ni sebagai penonton, saya sangat berpuas hati dengan aksi-aksi yang dipaparkan dan juga dia punya jalan cerita yang sangat menarik. Dan bagi saya, komen-komen daripada orang ramai menyatakan karakter saya sangat berbeza. Sudah tentu saya berpuas hati. Dalam filem ni saya perasan Farid sendiri tak kontrol macho kata orang kan. So apa komen Farid? Itu adalah pegangan watak Leto tu sendiri, di mana sifat hero dia tidak mahu diserelahkan, tetapi dia lebih kepada pendekatan pegangan dalaman, di mana dia lebih berpegang kepada sabar, pengorbanan dan juga orang kata kasih sayang. Dan pemikiran Leto itu sendiri bagi saya sangat unik kerana dia merupakan orang yang sangat down to earth. Okey Farid, boleh senaraikan beberapa pengajaran yang boleh penonton ambil daripada filem ni? Satu, cinta itu memang tidak boleh dipaksa. Dua, pengorbanan itu sangat penting. Dan nilai-nilai kesabaran yang ada pada Leto sendiri adalah mesej-mesej yang cuba disampaikan dengan baik oleh Ahmad Idham. Saya Leto, kepada pembaca, jangan lepaskan peluang anda untuk saksikan filem saya Semerah Cinta Stiletto pada 8 April di Pawagam berhampiran anda. Sekali lagi, Lisa Surihani dan Farid Kamil menjadi taruhan utama yang digandingkan untuk memancing penonton ke Pawagam. Sama ada serasi atau tak,
romantik ke tak Lisa dan Farid dalam filem ni, itu penonton sendiri yang akan tengok mulai 8 April ini di Pawagam. Abang berpuas hati dengan pencapaian lakonan Lisa dengan Farid Kamil dalam filem ni. Bagi saya, untuk watak yang saya cipta dalam filem ni, saya rasa Lisa dan Farid telah beri yang terbaik lah. Sebab bagi dia untuk mengeluarkan sebuah romans yang tanpa lafaz kata I love you ke apa yang klise-klise itu, tapi orang dapat rasa perasaan itu, saya rasa apa yang Farid dengan Lisa bagi dengan karakter yang saya develop, maknanya karakter Lisa seharusnya begitu dan karakter Farid seharusnya begitu. Bagi saya puas hati dengan apa yang dia bagilah, kan. Okey bang, beri rasa banyak mesej dan juga pengajaran dari segi kehidupan dan juga apa orang kata unsur-unsur percintaan dalam filem ni. So boleh abang senaraikan 3 saja mesej yang boleh penonton ambil daripada filem ni? Dia yang paling pertama sekali lah, cerita ini memberitahu bahawa cinta itu tidak seharusnya buta. Jangan dikata cinta itu buta, mengetepikan keluarga apa semua. Yang keduanya adalah seharusnya antara sang pencipta lelaki dengan wanita itu harus menghormati satu sama lain walaupun antara diorang darjat yang berbeza. Dan yang ketiganya ialah keluarga adalah yang paling penting walau macam mana pun kehidupan kita, kerana tanpa ibu bapa kita tidak ada kita di dunia ini. Okay, bang, perkembangan terkini abang sendiri? Buat masa ni saya baru siapkan filem Damping Malam, lakonan Imam Surah dengan Irin, itu Surat Seram lah, itu filem bergenre seram yang insyaAllah kalau semua berjalan lancar ujung tahun ni saya akan tayang lah itu kan. Hai kepada semua pembaca Budi.com, jangan lupa saksikan filem romantik. Okey. Mulai 8 April. Hai kepada semua pembaca Budi.com, jangan lupa saksikan filem arahan terbaru saya, Semerah Cinta Stiletto, yang akan berada di Pawagam pada 8 April ini. Layan romantik.